Betul-betul kau Ramadan Berani kau dah cabar Johan Ghazali. Jadi geng, baru-baru ni si Ramadan ni, macam yang korang tahu, dia call out si Johan Ghazali ni untuk fight. Lagi-lagi untuk fight seterusnya lah di World Championship. Tapi aku rasa entah, macam si Johan Ghazali ni macam Jojo macam 50-50 je dia nak apa. Tapi ini tengok pada pengurusan. Kalau CEO World Championship kata boleh, jadi dia approve fight ni, kita tengok nanti macam mana. Tapi ini baru dalam perbincangan lagi, tak official lagi. So kita tunggulah sama-sama nanti macam mana. Kalau aku senang je si Jojo makan si Ramadan ni. Tak ada lah. Aku tengok dia fight dia pun dari tu baru-baru ni. Dia last kali fight dia tu tak ada lah. Boleh je. Ni aku bukan nak si dia tak bagus si Jojo ni. Tapi memang kenyataan lah. Kalau tengok apa pun dari segi striking pun better Johan Ghazali lah, Jojo lah. Kita tengok macam mana. Tapi apa pendapat orang kalau fight tu betul jadi? Mesti ramai siap tengok kan. Tapi aku tak adalah, senang je. Jom accept fight tu. Fight. Kasi pecah.